Okey geng, so hari ni kita belajar trade menggunakan trading light. Okey. So kita belajar sama-sama cara untuk trade ataupun cara untuk buy and sell lah. Okey, so korang boleh guna tips yang saya bagi ni. Okey, sekarang ni saya guna X trading light. Okey, X trading light. X trading light ni kalau korang buka setiap hari, nanti dia akan bagi reward. So duit saya yang betul adalah 8.19. Yang ni EQT USD yang ni. Tapi kalau yang ni dia bagi yang 17.55 ni, yang ni dia bagi. Alright. Tapi yang dia bagi ni korang boleh trade mengikut yang dia bagilah. Macam yang ni sekarang AU USDM. Okey. So kalau korang nak trade kena cari yang AU USDM lah. Kalau USD biasa ni dia 21. So harga dia mahal lah. Kalau nak trade pakai duit yang kita top up tu Elevator. Yang kredit ni yang dia bagi. Okey. Yang Elevator ni yang duit kita top up lah. So yang ni RM4.30. Okey. So kalau korang nak belajar trade boleh lah ni. Okey, yang ni 218. Okey, 218. So tak boleh nak trade juga yang ni. Okey, tak apa, korang biarkan je sebab yang ni dia tak makan modal pun. Okey, tak makan modal. Yang ni BTC USDM. So sekarang ni yang ada BTC USD. Biasa kalau yang USDM ni biasanya dia muncul pada waktu malam. Okey, waktu malam. So dia muncul lah. Dia muncul pada waktu malam. Jadinya saya buat ni pada 3 petang. So tak muncul lagi lah. So tak boleh nak trade lagi untuk yang MM ni. Nampak ni ada M, ada M, tak boleh nak trade lagi lah. Alright. Lepas tu kat bawah ni dia bagi lagi kredit yang untuk SUAD lah. Okey. Tapi tak cukup lagi lah. Kira yang ni 5, yang atas tu 5. So baru 10, tak cukup. Korang kena login setiap hari, baru dia akan bagi tu reward banyak sikit lah. Ni kredit yang dia bagi. Kita tengok atas kredit yang korang ada. Okay, kalau dia bagi $2 tu, korang boleh trade dekat Quick mode. Quick mode. Okay, korang boleh trade dekat sini. Okey, kalau dia bagi $2 ataupun $1, korang boleh trade dekat sini. Alright. So korang tak perlu nak masukkan duit lah. Maksudnya korang boleh trade menggunakan duit yang dia bagi ni. Okey. Alright. Sekarang ni kalau korang nak belajar trade, korang kena tengok video ni guys. Okey. Yang ni nanti saya akan letak link untuk korang download okey, aplikasi ni saya letak dekat bawah description tu. Sebab kalau korang download dekat direct daripada Play Store, so saya tak dapat reward apa-apa, korang pun tak dapat reward apa-apa. Okey, so kalau korang download melalui link yang saya bagi ni, so korang akan dapat reward ni lah. Okey, saya akan dapat reward, awak pun akan dapat reward juga. Okey, so total dia 1,000 USD. Okey, tu nampak satu orang invite dapat 100 kredit. Kalau 5 orang dapat macam itulah lebih kurang anggaran dia guys. Okey. Okey, lepas tu level 2 ni untuk commission dia. Okey. So kalau korang nak download, korang kena download melalui link yang saya bagilah. Okey. Melalui link yang saya bagi. Alright. Jadinya dekat sini saya tunjuk dulu cara untuk bermain dia. Okey, saya ajar dulu cara untuk bermain. Kalau korang nak main, korang pastikan ambil yang BTC. Okey, sebab BTC ni dia punya graf tu tidak mencabar. Kalau korang ambil AUAD, dia punya graf tu tengok, dia bergerak dengan terlalu cepat. Okey, jadi saya recommend korang pakai BTC je lah. Okey, untuk trade. Boleh juga nak try yang tu punya, tapi agak berisiko. Okey, yang ni kalau korang ni risiko tangguh sendiri, kerugian tangguh sendiri. Sebabnya yang ni memang ada risiko kerugian. Okey, memang trade akan dapat hasil, dan kalau korang salah trade, korang akan mengalami kerugian. Okey, so
macam itulah. Alright. So kita tunjuk dulu macam mana cara. Yang ni 3.7 tu yang kredit yang dia bagi ni. Okay, kredit yang dia bagi 3.7 yang warna kuning, nampak? Okay, so kita kena kumpulkan dia sampai RM1 baru kita boleh trade. Sebab kat sini minimum dia RM1, RM2, RM4, RM6 lah. Okay, baru korang boleh trade. Alright, macam saya akan tengok graf dekat sini. Saya akan gunakan 1 minit. Okay, sebab graf 1 minit ni boleh dikatakan sebagai graf yang legit untuk korang faham. Okay, kalau korang ambil 5 minit ni, dia lambat sangat dia punya pergerakan. Okay, tapi gerak dia tu banyak lah. Tapi saya tak recommend. Kalau korang nak belajar, korang tengok yang 1M je. Jangan pakai yang ni. Yang ni dia gerak cepat, tapi kau tak tahu dia nak pergi mana. Faham tak? Kalau macam kat sini, kau senang faham lah. Okay, daripada sini dia naik ke atas ni, nampak? Dia start naik ke atas. Sini pun naik ke atas. So graf ni dia akan naik ke atas lah. Senang cerita, graf ni akan naik ke atas. So korang kena cari di mana titik yang paling rendah. Kalau macam saya cari dekat bawah ni lah. Kalau dekat sini, so kita boleh tekan untuk membuat pembelian lah. Okay, sebab dekat situ titik terendah dia. Okay, buat masa sekarang lah. Okay, so contohnya kita tengok dulu dia turun sampai titik terendah tu, kita boleh bidal. Okay, boleh bidal. Okay, tapi risiko kerugian tanggung sendiri guys. Okay, kalau dia dah naik ke atas tinggi macam tu, jangan ambil lah. Sebab kalau korang tekan ambil, mungkin dia akan jatuh. Kalau korang tekan sell, mungkin korang akan dapat profit. Tapi kalau dia naik lagi, so korang rugi lah. Better kalau nak kurangkan dia punya risiko, ambil daripada bawah ni tekan ke atas. So risiko tu agak kurang lah. Okay, nampak tak dekat sini sampai ke atas tu, so risiko tu agak kurang. Kalau korang ambil daripada atas, so kebarangkalian untuk turun tu rendah sangat. Okay, sebab yang ni korang kena tengok, dia ambil profit adalah 75% dan stop loss pada 1%. So maksudnya kalau korang peak 100, peak RM1, so kalau korang rugi, korang akan rugi RM1. Kalau korang untung 0.75 lah. Okay, itu dia punya kadar dia. Alright, so sekarang ni kita tekan buy. Contoh sekarang. Okay, ni adalah tutorial untuk korang belajar. Okay, jangan ikut lah. Kalau korang rasa yang saya cakap ni pelik ataupun pening, korang jangan ikut guys. Okay, sebab yang ni risiko tanggung sendiri guys. Okay, saya tunjuk langkah-langkah dia je lah. Alright, so kita tunggu dia turun. Sepatutnya dekat sini tadi kita dah ambil ni. Tapi sekarang ni biar dulu. Okay, kalau korang macam teragak-agak, jangan ambil. Okay, sebab benda ni ialah dia graf naik turun kan. Takut juga risiko dia guys. Okay, so korang kena berhati-hati. Okay, so kita tunggu sehinggalah mencapai piawai yang kita nak. Okay, macam cantik sekarang ni, boleh ni. Okay, dia naik balik, biar dulu. Okay, dia nak jatuh sikit tu, kita ambil je. Okay, tunggu. Tunggu. Alright, alamak. Okay, turun sikit lagi. Turun sikit lagi guys. Okay, cun. Contohnya macam tu lah. Okay, kalau korang rasa apa yang saya cakap ni terbalik dengan apa yang kau faham, terpulang lah. Okay, ambil air. Kejap guys. Kejap. Sekarang ni korang boleh tengok saya punya duit tu dah berkurang. Okay, kalau ada penambahan tu maksudnya dia dah profit lah. Okay, sekarang ni kita tengok dulu, adakah dia profit ataupun rugi. Okay, so kita tengok, kita saksikan sama-sama guys. Okay, mungkin agak lama tapi saya pause dululah. Alright. Okay, sekarang ni dia dah profit. Nampak tak? 0.75. Itu adalah profit yang saya dapat lah. Okay,
Sekarang ni dah jadi RM8 lebih. Nampak? So itu cara yang kita nak ambil ataupun nak beli dalam quick mode. Okey. Sebab dalam quick mode ni dia memang cepat. Okey, korang tak boleh contoh nak hold sampai RM2, RM3 tak boleh hold. Yang ni quick mode ni dia cepat. Kalau rugi dia akan rugi terus. Kalau untung dia untung terus. Dia macam tu, dia tak ada gap. Contoh macam kena hold dululah, nak tunggu dulu, tak. Dia akan terus jalan. Okey, dia akan terus jalan. Okey, ni saya ambil lagi sekali, saya tunggu lagi sekali. Okey, biar dia turun. Biar dia turun. Jangan ambil masa dia tinggi sebab graf ni nampak dia naik ni. Graf ni dia naik. Jadi kita tunggu dulu. Kalau dia graf tu melawak arus turun ke bawah, so korang jangan ambil, korang kena jual. Macam itulah kalau dia melawak arus. Okey. Sekarang ni dia naik ke atas, so korang kena tekan buy lah. Okey. Macam itulah ni untuk beginner untuk beginner. Okey.